Okay, boleh Azizul terangkan apa servis-servis ASN yang Azizul terima selama ni? Okay, selepas saya menjalani latihan dengan skuad senior negara kan, back to 2007 aku tak silap kan. Banyaklah kemudahan yang disediakan dan diprovidekan oleh Institut Sukan Negara ni. Seperti kemudahan gimnasium, itu jungle gym di Bukit Jalil. Kita juga mendapat menswear jika diperlukan sebanyak maybe at least 2 kali seminggu. Kita juga ada fisioterapis jika berlaku kecederaan ataupun injury daripada latihan dan juga pertandingan. Selain itu, kita mendapat perkhidmatan psikologis dan juga pakar pemakanan, di samping juga pakar daripada biomekanik dan sebagainya lah. Jadi walaupun saya menjalani latihan di Melbourne bersama John Bisley dan juga rakan-rakan lain, kemudahan tersebut masih lagi disampaikan ataupun diberikanlah kepada kami di Melbourne. Mungkin dalam setahun tu mungkin ada 2 ataupun 3 kali dihantar wakil-wakil daripada Institut Sukan Negara dan juga pakar-pakar pemakanan, biomekanik dan sebagainya. Di samping dihantar ke kejohanan-kejohanan terpilih. Jadi sedikit sebanyak semua ini membantu dalam proses untuk persediaan dan juga pertandingan saya di kejohanan-kejohanan yang penting dan juga sebagainya. So untuk Olimpik London, apa peningkatan, apa persediaan yang ASN berikan pada Azizul? Okay, jika kita dapat lihat sebelum ni saya mengalami kecederaan yang agak teruk, di mana saya terpaksa berehat panjang. Setelah saya pulang daripada Manchester, saya terus ke Melbourne untuk seminggu, dan saya terus ke Bukit Jalil menjalani latihan di Institut Sukan Negara, di mana ketua pengarah Institut Sukan Negara sendiri yang membuat treatment kepada saya lah, di mana sesuatu treatment yang istimewa buat diri saya. Datuk Ramlan mengambil berat tentang kecederaan dan juga kita membuat sesi pemulihan lah, yang mengambil masa agak lebih kurang 2 bulan. Jadi dalam masa tersebut saya banyak meluangkan masa saya di ISN lah, di pusat fisioterapi, di gimnasium dan juga di klinik ISN. Jadi semua ini adalah fasa-fasa pemulihan saya sebelum saya membuat persiapan awal balik setelah saya pulih daripada kecederaan, dan sekarang alhamdulillah semuanya sudah okey. Performance juga telah meningkat dari semasa ke semasa, dan sekarang ni kita just tumpukan perhatian kepada Olimpik lah. Okay. Tapi Azizul nak cakap terima kasih ataupun penghargaan kepada ASN. Itulah, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Institut Sukan Negara lah, daripada atas sampai ke bawah, daripada pengarah dan juga semua yang berada di lancatan organisasi, juga kepada pekerja-pekerja yang banyak membantu atlet-atlet negara ni, bukan saja saya dan juga rakan-rakan, tapi juga semua sukan-sukan lain, di mana kita saling memerlukan. Itu support daripada sport science ni memang adalah sesuatu yang penting lah. Di samping kolaborasi dengan Majlis Sukan Negara juga adalah sesuatu yang amat penting sekali lah. Dan juga saya juga berharap perkhidmatan ataupun servis kita akan dapat tingkatkan dari semasa ke masa untuk menandingi negara-negara yang sudah ke hadapan seperti Great Britain dan juga sebagainya. InsyaAllah sesuatu yang tidak mustahil kerana kita memang melangkah ke arah tersebut.